Okay, bro. How are you? Sial Okay lah bro, boleh lah. Aku nak kerja lah sial. Alamak, kerja sabar Sekarang ni lah. dah pukul 9.30. Aku tak kerja lagi. Kalau bang aku tengok ni mati lah. Actually, semalam siang Acap ni call aku. Dia cakap suruh naik KL malam tadi supaya pagi ni aku kena bawa motor dia ni balik JB. Apa pasal? Sorry bro. Aku macam ni, aku plan aku nak minggu lepas aku nak bawa balik motor sebab aku akan ada Raja Seharat lah. So aku tak sempat gila nak bawa balik motor aku. Jadi aku terpaksa bawa kereta minggu lepas. Dan minggu ni last week aku bekerja sebagai bujang, aku still bayar naik kereta. So daripada motor aku tinggalkan KL, aku kena bawa balik JB. So aku terpaksa minta tolong kau bawa daripada KL balik JB. Okey tak okey? Aku demi member yang 20 tahun berkawan, aku tak sanggup. Kau pakai motor ni berapa lama? Aku baru je lagi. Aku start beli tak silap aku September ke Oktober last year. So 11, 12, 1, 2, 3 dalam 5 bulan, 6 bulan macam tu. Oh, 5 bulan kau Sangat dah baru lah. modify macam gini. Okey, aku tak tahu. Dalam masa 5 bulan macam ni, kau dah pergi mana? Kau dah touring pergi mana ke? Apa yang kau dah lalui dengan motor ni? Okay, motor ni sebenarnya dah, kalau kata dia dah 9,000 lebih Oi, Warranty dah nak beres sebab warranty 10,000 je. So motor ni first thing first aku kerap pulang balik JB. Aku rasa sebulan sekali mesti aku balik JB lah. dari KL ke JB? KL ke JB seorang. So baik. untuk selalu lah. Dan motor ni aku dah join adalah 2-3 group. Tapi aku ada dah pernah pergi Penang masa Flower Power Ride. Lepas tu aku dah pergi Kedah dengan Berdua Adipati. Motor ni juga dah pergi Dungun untuk Dungun Surf Camp yang Monsoon Camp. Dah sampai sana. So aku rasa tu je kot yang aku dah pergi. Perak tu all the way pergi Penang tu aku singgah sekali lah. Melaka, Negeri Sembilan semua aku dah tapau. Kuantan juga dah. Dan aku pernah juga trip sama Gangless. Lepas tu kau ikut kot. Ya, dalam video Gangless tu lah yang member aku tanya. Aku kaku, tak tahu nak jawab apa. Tapi hari ni kau dah dapat jawapannya. So masa trip Gangless tu aku daripada aku buat trip jauh sikit lah. Dah bulan 12 kita pergi lah. So aku daripada KL aku straight JB. JB ke Kota Tinggi, Mersing terus straight ke Kuantan dan balik KL semula. So aku rasa tu juga aku dah tapau. Kelantan, Terengganu dah, Kelantan belum. So, okay. Selama tempoh kau bersenyawa dengan motor ni, apa kau punya suka duka? Suka aku tahu banyak aku tahu duka dulu. Okay, duka dia yelah kau pun tahu cafe racer, grip on. Badan kau sakit lah, bau kau ni pedih sikit lah. Kau kena banyak letak yoko-yoko lah. Tapi untuk experience driving ride motor ni, dia pada aku dia highway dia superb lah. Dia tak adalah orang kata top speed macam mana. Tapi untuk kategori motor ni, untuk aku yang bukan jiwa kelajuan pada aku kelajuan ni dah cukup ngam lah. Memang sedap lah. Kalau kau highway tu kau cruise tu, sebab dia punya position fork dia memang untuk cruise lah. Bila kau highway kau rasa terbang lah. Itulah kan. So, top speed dia berapa? Top speed aku pernah dapat lah. Rekod pribadi aku 151, 152. Laju. Tapi kalau kau tengok review CMC Daytona daripada Nasir Haris ke sebelum ni daripada Muaz, diorang kata top speed motor ni 134. Tapi aku dah pernah pecahkan dara dia dapat 105. Tapi aku tak sempat rekod lah sebab aku nak rekod tangan dah bergigil kan. Ya ke ni? Okay, kalau kau percaya, kau bawa kejap lagi Okey. balik. Try Highway Pagoh. Highway Pagoh tu satu jalan tegak, kau try bangun situ. Tapi kau kena tinggal bini kau kat belakang. Okay bro, tadi kau dah explain banyak lebar pasal motor kau ni. Alright. Satu soalan aku nak tanya. Okay. Why CMC? Okey tu soalan tu bercabar ke? Sebab jujur aku cakap aku tak tahu langsung pasal CMC ni. Daripada aku minat cafe racer, memang aku usah brand-brand mahal lah sebab ya lalang kan. So aku tak pernah tahu brand kewujudan CMC ni. Tetapi aku mungkin lah kot, aku try usah video, aku try tengok YouTube dan aku tertarik dengan satu Nasir Haris punya review. Yo, Nasir Haris vlog. Yes. Dia review pasal motor ni. Habis dia review, dia letak link nama kedai ni. Aku tutup video, aku pause, aku start motor, aku terus pergi ke CMC ni untuk test drive motor ni. So dekat CMC tu, Chia Global dekat jalan Perindustrian Tionam, Salam. So dia ada dua lah motor yang lebih kurang macam ni. CMC dan juga Italjet Buchanan. So orang kata tu persaingan rapat lah. Kalau kau pergi situ, kau nak beli cafe racer, kau tak beli CMC Daytona ni, kau akan angkat Italjet Buchanan. So bila dah ada dua motor tu, aku compare. Aku try bawa dua-dua. So dia sebenarnya back to basic lah, back to apa yang kau minat. First thing first, kenapa aku pilih CMC daripada tak pilih Buchanan? Dia punya design. Aku lebih minat tank yang macam ni. Aku suka cutting tank dia. Kalau kau tengok Italjet Buchanan, dia punya shape dia lagi besar, bulat.
Gemuk sikit lah. Gemuk tembam. So aku lagi prefer yang macam ni lah, yang ada shape tank dia. First thing first, tank dia. Dan juga kedudukan enjin dia. Bukannya dia between yang aku nak cakap between yang So ni bukan between. dia bukan, dia mengembang. Oh. Dia ke kanan ke kiri. So aku lagi suka pattern design enjin macam ni lah. Ni Pada single aku- cylinder. Yes, double cylinder. Double cylinder. Double Okay, cylinder. sorry. Aku bukan dalam dunia ni. Sorry, aku So tak dia tahu. double cylinder. Jadi aku pilih ni. Satu lagi yang paling penting, motor ni carburetor. Dia tak pakai injection macam Buchanan. Sebab yelah, brand ni pun bukannya brand-brand yang orang kata apa terlalu power kan. So aku takut in future bila aku pakai Buchanan, injection tu akan memberi masalah pada aku. Sebab pada aku carburetor ni lagi mudah kau nak setting dan ramai yang boleh buat. Tu sebab aku pilih. Tapi aku punya ada beli Buchanan juga. Tak adalah aku cakap aku pilih CMC, aku tak suka Buchanan. Aku suka dua-dua. Cuma point dia lebih ke CMC. So I choose CMC over Okay bro, Alright. boleh aku tahu apa kau punya future plan pasal motor ni dan kau punya life? Lepas tu kau sambung je lah kau punya last word. Okay, aku dah 5 bulan bawa motor ni dengan tema cafe racer. So next plan aku nak convert motor ni ke tracker. Motor jet Tracker. style sikit lah. Nak pakai riser tinggi sikit. Aku nak kasih tinggi sikit lah. Lagipun seat aku akan ubah sikit sebab aku nak more to comfort lah bila aku bawa bakal bini kan. Nak ride jauh sikit, selesa sikit lah. Future plan insyaAllah lah, kalau tak ada apa-apa yang melintang, bulan 5 ni aku akan tour ke Thailand. Kemungkinan Phuket, Krabi kalau larat pergi ke Thousand Corner, tapi tengoklah mana yang jadi. Berdua. Setakat ni berdua, dan kalau boleh aku nak jangkau sekali lah. Geng, dia kira cabar aku ni. Okay, on. Kalau dia nak ikut pulang kan. So tu je kot, dan mungkin aku akan banyak habiskan masa dekat motor ni dengan ni lah. Tour group juga. Cuma aku akan dengan bakal bini aku akan pusing sejauh mana nak pusing. Kita orang akan discover KL ni dan juga negeri-negeri berdekatan dengan KL ni lah. Memandangkan dia pun akan ke KL bersama aku. So aku lenjan dia habis, aku lenjan motor ni sampai Danang. So geng, jadi bagi ni. Memang jadi lah cerita dia. Saudara sejati selamanya. Ya, Sila, bye-bye Apa-apa Roger bro. Baik. Okay, safe ride. aku akan jaga motor lu baik-baik.